Market tengah bergolak. Chill lah. Inilah masanya I shopping. Orang lain panik, I senyum je. Bila krisis, harga semua jatuh. Tu bukan risiko, tu diskaun. Takkan nak beli masa harga tengah mahal. Ramai orang jual sebab takut. I beli sebab I nampak peluang. Fear is a currency, you know. Orang bijak tak tunggu masa stabil. Masa huru-hara ni lah golden window nak buat sesuatu. Kalau ikut emosi, sampai bila pun tak nampak jalan. Padam rasa takut tu, baru nampak result. Value tak hilang tau sekarang. Dia cuma berpindah tangan. Persoalannya, tangan siapa? Tangan I lah. Masa paling selesa selalunya bukan masa paling buat duit. Be brave when others are shaking, sis. Nak I guide start dengan public gold? Jom. Jangan jadi lembu ikut orang panik. Be the leader.